Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin. Hari Isnin 22 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 6 Muharram 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6:04 petang. Untuk video buat masa ni saya nak review barang-barang Shopee yang sampai tadi melalui pos laju, pos Malaysia. Satu barang sampai pada pukul 1 petang tadi. Sekejap Barang daripada Jalan Fimas, Simpan Balak, Kajang Selangor, Shah Alam Selangor. Go to ni test pen. Tengok ilat canggih dia boleh detect dalam dinding konkrit ada api ke mana ke. Oh, dua bilah aku dah aku 7 jam pun titik ia detect. Kita tekan tu terang ya nyala. Dua bilah tadi. Oh, dah dua bilah. Okey. Itu satu bahagian. Satu bahagian kedua pula sampai pada pukul 2.34 deh. 2.34 deh. Daripada mana ni? Logistik Sorting Hub Zijian Jiwu Shihairu Cina. Oops, sekejap. Baju duit ringgit. RM 100 ringgit. 100 ringgit. Jadilah 100 ringgit. 100 ringgit. Okey. Saya barang ketiga pula pakar baju 100 ringgit dia. 100 ringgit ni. Barang ketiga pula sampai pada waktu sama ni sekaligus. Untuk orang penghantar. Baju ni barang ni baju 100 ringgit ni yang ni. Yang bungkusan ni. Bungkusan yang ketiga last. Order 90, size 90 kurumi satu. Order dulu 110 kurumi hak belakang. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.